Kementerian Luar mengesahkan bahawa tiada warga negara Malaysia dilaporkan terbabit dalam insiden pelanggaran dua tren berkelajuan tinggi di Cordoba, Sepanyol yang mengakibatkan lebih 20 penumpang maut Ahad lalu 18 Januari. Dalam satu kenyataan media, Kementerian Luar memaklumkan bahawa pengesahan berkenaan dibuat berdasarkan maklumat terkini yang diperoleh daripada pihak berkuasa Sepanyol. Menurut kenyataan itu, Kedutaan Besar Malaysia di Madrid sudah melaksanakan usaha bersepadu bagi mengesahkan kemungkinan pembabitan warga Malaysia. Usaha ini dilaksanakan menerusi libat urus secara langsung dengan pihak berkuasa tempatan yang berkaitan. Kenyataan itu berkata Kementerian Luar akan terus memantau perkembangan insiden itu secara dekat dan akan menyalurkan maklumat terkini sekiranya perlu. Media sebelum ini melaporkan bahawa angka korban nahas tren berkelajuan tinggi di selatan Sepanyol itu meningkat kepada 41 orang pada 20 Januari lepas. Dengan pihak berkuasa bimbang, 2 lagi mayat mungkin ditemukan di bawah bangkai tren. 2 tren berkenaan masing-masing dalam perjalanan bagi laluan Malaga-Madrid dan Madrid-Huelva terbabit dalam pelanggaran berhampiran bandar Cordoba di selatan Sepanyol kira-kira 7.45 malam waktu tempatan.